Wan Amirul Afiq kan cuba mencari Syafiq. Syafiq berjaya lepas. Berjaya melepaskan diri di sebelah kanan. Syafiq menghantar. Ada Khairul Izwan. Ada Terong. Set up baik untuk akhirnya menamatkannya. Dan akhirnya mereka boleh berpesta kerana 3 mata sah untuk Kelantan The Real Warriors buat kali ketiga musim ini. Ya, pemain gantian yang menjadikan gol kedua. Apapun berlaku, pergerakan Syafiq di sebelah kanan terlebih dahulu. Pemain yang bergerak sebagai kaki kiri tapi berasal di sebelah kanan. Menang bola dalam kawalan. Membuat sedikit antara di kawasan tengah. Zuan terlepas ataupun tandukan ke belakang. Setting take on. Dan kita melihat kedudukan Daniel yang berada betul-betul dalam kawasan scoring area. Kaki kiri. Dan gol kedua. Asfar Fikri. Wilma Jordan berpusing untuk Jose Sosa. Dan João Pedro. Pembinaan serangan yang begitu menarik dilakukan oleh pasukan Immigration. Namun cerita utama adalah Asfar Fikri dan juga Jose Sosa. Bermula dengan Asfar Fikri, Wilma Jordan, Jose Sosa, kemudiannya mencari terus di kaki João Pedro. Sempat dia melihat kedudukan João Pedro, lambat sedikit dari James Hingham untuk menutup ruang itu, untuk menewaskan Damian Lim. Masuk Ning Akif. Jose terus cantik. Tindakan terus yang dilakukan oleh Jose Sosa selepas tepisan dari Damian. Namun Jose Sosa melepaskan rempatan menarik. Tidaklah begitu kuat, tetapi teknik yang dimiliki oleh Jose Sosa memberikan jaringan penyaman untuk Immigration. Dari Elvis Kamsoba, kemudiannya kawalan yang baik. Lihat bagaimana Lokman masih lagi dalam kawalan, tetapi dia terus menekan untuk menang bola. Nik Akif untuk Jose, kemudiannya rembatan gagal diselamatkan oleh Damian Lim. Untuk melakukan tangkapan dan terus mencari kedudukan Oscar Arribas. Masuk ke tengah, peluang di sini. Romel Morales ataupun Oscar Arribas. Oscar Arribas sebab Romel ada di situ. Assist daripada penjaga gol yang dapat melihat kedudukan rakan yang berpeluang. Dia tangkap, dia terus ke depan mencari siapa yang bersedia, dan Oscar Arribas melakukan gerakan solo untuk mendapatkan gol yang keempat. Lihat, satu vision yang baik ditunjukkan oleh Syihan. Hantaran itu, adakah delivery yang kemas akan dilakukan? 4 pemain yang mencuba. Bukan delivery, tetapi percubaan. Seolah-olah menepus dosanya. Terlepas peluang gol terengang luas sebentar tadi. Jovan Motika. What a strike. Dan lihat reaksinya. Itulah yang ada dalam senjata Jovan Motika.